Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, telah jadi satu masa dulu. Dua orang perempuan bawa anak masing-masing keluar untuk jalan-jalan. Tiba-tiba mai sekok serigala, dia baham salah seorang daripada anak ni. Bila tinggal seorang ni, dua-dua mak ni masing-masing klaim kata tu anak dia. Masing-masing kata hak tinggal, hak hidup tu anak dia. So now, anak siapa? Akhirnya mereka dua-dua buat keputusan nak pergi jumpa Nabi Allah Daud alaihi salam. Bila pergi jumpa Nabi Daud, atas pertimbangan Nabi Daud alaihi salam, Nabi Daud kata anak ni, anak perempuan ni, hak tua. Dua orang perempuan ni, seorang tua, seorang muda. Nabi Daud kata anak yang masih hidup ni, hak perempuan tua ni punya. Hak mak yang muda ni tak perhati. Dia kata, jom pergi jumpa Nabi Sulaiman alaihi salam. So, dia hidup satu zaman. Nabi Daud bapa, Nabi Sulaiman anak. Dah pergi jumpa Nabi Daud buat keputusan kata budak yang masih hidup ni anak perempuan hak tua ni. Perempuan yang muda tak puas hati, dia kata jom jumpa Nabi Sulaiman pula, dengar Nabi Sulaiman nak kata apa. Apabila mai di depan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, depa habaq kat dia betul-betul, depa kata kami dah jumpa dengan bapa tuan Nabi Daud. Nabi Sulaiman tanya, bapa saya Nabi Daud buat keputusan macam mana? Dia tanya. Qalat, kata mak yang muda ni, qadha bihi lil kubra. Dia kata bapa tuan buat keputusan, kata anak hidup ni anak dia, anak perempuan yang tua ni. Tapi saya rasa ni anak saya. Qala Sulaiman, kata Nabi Sulaiman alaihi salam, aqta'uhu binisfain. Okey, dia kata lah macam ni. Oleh kerana ada budak seorang, dua-dua klaim kata anak mereka, saya buat keputusan macam ni. Saya nak belah budak ni, ambil seorang sebelah. Qalatil kubra, perempuan hak tua ni. Hak tadinya Nabi Daud kata anak dia ni. Bila Nabi Sulaiman kata, aku nak belah dua budak ni, ambil seorang sebelah, kata dia kata na'am, iqta'uhu. Dia kata okey, tak apa, potong. Dia kata belah dua. Faqalatis sughra, tapi perempuan hak muda ni kata la taqta'hu huwa waladuha. Dia kata jangan sampai mati budak ni. Jangan potong dua budak ni. Tak apalah, bagi dekat dia ni. Dia kata, walaupun aku yakin ini anak aku, bagi kat dia tak apa, aku tak mau budak ni mati. Nabi Sulaiman alaihi salam bila dia dengar macam tu, dia kata kalau macam tu anak ni anak hang. Dia kata pasal hang sayang kat dia.